Peluang kelab Liga Super menempatkan diri dalam saingan Liga Juara-Juara AFC ACL Elite bagi kempen 2027-2028 kian tipis selepas persembahan kurang meyakinkan dua wakil negara. Johor Darul Tazim JDT yang beraksi dalam pertandingan tersebut musim ini mengalami tempoh sukar dengan 2 kemenangan, 2 keputusan seri dan 2 kekalahan. Situasi lebih sukar dialami Selangor FC dalam ACL2 dengan hanya satu mata dikutip skuad Gergasi Merah dengan baki 5 perlawanan berakhir dengan kekalahan. Kutipan mata mengecewakan itu sekaligus memberi tamparan hebat dari segi sumbangan mata MA ranking negara yang turut memberi kesan terhadap kedudukan Malaysia di Asia. Hal tersebut ditekankan menerusi postingan kedudukan mata ranking ketika ini, yang menjelaskan sekiranya perkara itu berterusan, tidak mustahil sekiranya negara bakal kehilangan slot ke ACL Elite musim 2027-2028. Jelasnya, kebarangkalian itu tercetus berikutan prestasi baik kelab Vietnam dalam saingan ACL2 selain kecemerlangan wakil Australia secara keseluruhan. Nampaknya pasukan Vietnam semakin merapatkan kedudukan mereka dengan kita. Kini, hanya dibezakan sekitar 1.914 sahaja dan Australia semakin jauh meninggalkan kita. Mujur satu pasukan Vietnam tewas pada perlawanan semalam. Jika tidak mereka mampu memintas ranking kita, tulisnya sambil menyertakan keputusan kelab ketiga-tiga negara di pentas Asia sepanjang minggu lalu. Ini termasuk kekalahan Selangor FC di tangan Lion City Silos dalam perlawanan penutup ACL2 sementara JDT hanya mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan ketika berdepan Shanghai Port. Berdasarkan kedudukan semasa, Malaysia berada di tangga ke-6 antara negara di zon Asia Timur dengan 39.934 mata terkumpul setakat ini. Sekiranya prestasi membimbangkan berterusan, tiada wakil negara berpeluang melangkah ke ACL Elite 2027-2028 dengan satu slot automatik ACL2 diberikan sementara sebuah lagi pasukan perlu menempuhi pusingan kelayakan. Jika perkara itu berlaku, ini merupakan satu kerugian kerana kali terakhir hal sedemikian berlaku adalah pada 2017 apabila kelab teratas perlu menempuhi pusingan kelayakan ACL. Tumpuannya ketika ini berada pada JDT. Alhamdulillah bila memang melawan klub Jepun, tapi bila kalah dalam baki 2 perlawanan terakhir tidak mustahil, klub Malaysia tidak layak untuk beraksi di ACL Elite musim hadapan. Apapun itu semoga JDT berjaya mengalahkan 2 klub Jepun itu nanti. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.